Assalamualaikum dan salam Jumaat. Saya Mas Ayu, pengerusi PRS SMK Teluk Mas. Hari ini dan khas sempena program Pre-Love 2026. Jom kita lihat proses pengumpulan dan pengasingan baju Pre-Love daripada sokongan para guru dan staf. Seperti yang kita boleh lihat, ini adalah baju kurung dan baju kebaya daripada para guru-guru wanita. Dan ini adalah t-shirt muslimah, jubah dan baju jubah kanak-kanak. Ini pula blouse perempuan daripada cikgu-cikgu. Dan di bawah ini semuanya dari lelaki. Dan hujung sekali adalah bahagian tudung-tudung untuk para perempuan. Murid-murid dibenarkan untuk memilih pakaian yang mereka suka dan program ini akan dijalankan pada waktu rehat menengah rendah dan menengah atas. Jom kita lihat proses penyusunan baju di bahagian luar pula. Daripada sini sampai ke hujung meja adalah bahagian pakaian baju lelaki. Ini adalah jubah untuk kanak-kanak lelaki. Ini pula bahagian aksesoris seperti beg dan kasut. Di sini pula kita mempunyai baju kurung dan telekuk bagi kanak-kanak perempuan. Ini adalah tudung-tudung yang diberi, yang boleh kita pasangkan dengan baju yang kita pilih. Para pelajar boleh memilih tudung apa yang mereka suka. Di sini bahagian blouse untuk perempuan. Di sini pula adalah baju kurung-kurung moden dan baju kebaya serta jubah bagi pelajar perempuan. Hai, kembali bersama saya melihat suasana pelajar menengah rendah memilih baju Pre-Love pada hari ini. Weh, aku rasa. Adik sini dek. Okay. Adik nama apa? Ahmad Salahuddin. Dari kelas? 3 Alpha. Hari ni awak ambil apa ni? Ambil baju kurung dengan seluar. Awak ambil ni untuk siapa? Ni untuk adik. Ni untuk adik dengan ni sayunya. Apa perasaan awak dapat pilih baju-baju ni semua? Bersyukur. Alhamdulillah lah. Terima kasih kat sekolah. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kak. Hari Raya. Awak nama apa? Nama Muhammad Mirul Hafiz. Daripada kelas? 2IK. Hari ni awak ambil apa sini? Ambil kemeja lengan panjang, t-shirt dengan kurta. Oh, awak ambil ni untuk siapa? Untuk di sini je. Untuk diri sendiri. Apa perasaan awak tentang program hari ni? Rasa seronok dapat baju free. Lepas tu apa? Dapat baju free, tu je. Okey, terima kasih. Selamat Hari Raya. Hari Raya juga. Awak sini boleh? Nama awak siapa? Nama Intan Alisha. Daripada kelas? 5 Ibn Sina. Hari ni awak ambil apa? Baju kurung. Oh, awak ambil untuk siapa? Untuk sendiri. Untuk sendiri. Apa perasaan awak tentang program pada hari ini? Best. Bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kau dah interview kan? Tom, tak ambil baju ke hari ni? Dah. Mana bajunya? Tengok boleh? Ambil untuk siapa? Untuk kawan-kawan, bagi adik orang tua. Oh, bagi adik. Apa perasaan pasal program hari ni?
Rasa gembira lah sebab ada Ifah. Boleh lah. Beg ni untuk siapa? Orang, baik lah. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Sama-sama. Nama awak siapa? Saya Nur Kristina Karina. Daripada kelas? 4 Delta. Oh, hari ni awak ambil apa? Boleh terangkan tak? Saya baju kurung, baju kemeja. Meja. Awak ambil untuk siapa? Untuk kakak. Untuk awak tak ada? Apa perasaan awak tentang program Pre-Love pada hari ni? Pre-Love ni baguslah untuk buat dekat sekolah sebab dapat membantu golongan yang P40 untuk raya-raya diorang. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Tak, saya nak interview Saza sekejap. Boleh. Apakah respon Saza terhadap program hari ni? Responnya Alhamdulillah, ini satu projek yang sangat bagus. Dia dapat memberi galakanlah kepada kita sebagai guru, staf untuk menyumbang dan beri kegembiraan kepada anak-anak murid kita yang kurang bernasib baik. Mereka dapat baju baru, dapat pelbagai tudung dan sebagainya. Projek yang sangat bagus dan patut diteruskan. Terima kasih Saza. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya juga untuk awak. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama saya ialah Puan Baharia binti Kusa, penyelaras program Pre-Love SMK Teluk Mas. Tahniah sekali lagi atas usaha Cikgu dalam menjayakan program Pre-Love Raya pada tahun ini. Bolehkah Cikgu kongsikan objektif utama program ini dijalankan? Okey, objektif program Pre-Love Ramadan Syawal diadakan pada tahun ini bagi tahun yang kelima adalah untuk kita pegang konsep yang utamalah yang memberi lebih baik yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Okey. Jadinya kita nak bantulah murid-murid SMK Teluk Mas yang mana tidak berkesempatan untuk beli baju yang baru, dapat baju lebih sempena Syawal ni, dapatlah memilih baju-baju yang mereka berkenan, yang cantik lagi kondisinya, sumbangan daripada guru-guru dan juga staf sokongan SMK Teluk Mas. Okay, so dengan secara tak langsung kita dapat menggembirakan hati murid-murid. Okay, so kalau murid-murid gembira, guru-guru pun gembira. Terima kasih Cikgu atas jawapan yang diberikan. Okay, terima kasih. Selamat Hari Raya Cikgu. Selamat Hari Raya juga. Assalamualaikum Tuan Pengetua. Waalaikumsalam. Ini merupakan kali pertama Tuan Pengetua berada di sekolah ini dan melihat program Pre-Love sempena menyambut Hari Raya. Apakah harapan Tuan Pengetua terhadap program ini untuk masa akan datang? Okey, pertama sekali bagi pihak sekolah saya ingin melakukan terima kasih kepada guru bimbingan kaunseling bersama dengan semua warga SMK Teluk Mas yang telah menyumbang pakaian-pakaian untuk program ini. Dan harapan saya semoga program ini dapat diteruskan untuk masa yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Tuan Pengetua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin.